دوا يا رب يوم الندايا يا 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 رجائي يا رجائي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah kepada penonton dan pendengar semua. Marilah kita sama-sama mengingati atau memperkenankan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, supaya kita dapat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat jadi hamba sebenar-benar jadi hamba kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tak tukar tujuan hidup kita dengan keperluan hidup. Hari ini kebanyakan manusia tukar ambil perluan hidup jadi tujuan, atau keperluan hidup jadi tujuan, tujuan hidup ni jadi keperluan. Tak ada akhirat. Nah, sibuk dengan dunia dan sebagainya, hingga tak ada amal-amal akhirat. Kalau kita kata tinggal hak sunat-sunat tu tak apa lagi, dah baba boleh duduk, tapi sibuk dengan dunia hingga tinggal perkara-perkara hak Tuhan wajib kepada kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama renung memperkenankan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat jadi manusia yang sempurna, manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada penonton dan pendengar yang selalu ikut suara Darul Furqan tiap-tiap malam Rabu lepas mengarik pukul 7 lebih kurang, kita adalah majlis tazkirah, peringatan, khususnya peringatan pada diri yang duduk kecek sendiri dan kepada penonton dan pendengar semuanya. Dan kita kena ingat, kita semua ni akan kita kena lalu alam barzah, iaitu dalam kubur, alam kubur lah kita kata. Walaupun manusia mati tu sudah mati, kena bakar ke, atau kena telan di ikan ke, atau makan di rumah, ataupun apa saja, mati dia tu tak ada tahu kubur pun, semua roh, semua tu kena berkumpul di alam barzah. Nah, alam barzah ni boleh dikatakan orang panggil separuh, setengah dunia, nah, setengah akhirat. Sampai akhirat lagi mana tak kiamat, ya tak sampai lagi, tempat ya kita kata. Nah, negeri akhirat, negeri itu tak sampai lagi kalau tak kiamat. Tapi lah ni duduk negeri alam barzah. Kita kecek mudah-mudahnya separuh, setengah dunia, setengah akhirat. Tapi alam barzah ni orang panggil kata dan untuk negeri-negeri akhirat. Apabila kita sebut dan juga, kita nak pergi Malaysia, kita nak pergi negeri mana lah, tiap-tiap dan dia akan pesak pasport. Dia akan tanya nama kita betul dengan nama lepas pasport tak kita kata. Sebab tu juga dalam alam barzah ni, Allah Ta'ala akan hantar dua malaikat muka dan nakir, juru mari tanya balah mana kita beriman dengan dia, Tuhan kita siapa dia, Nabi kita siapa dia, kiblat gapo, saudara kita sepia, dia akan mari tanya,
Kita manusia yang amalan-amalan molek atas permukaan bumi ni, ia akan boleh jawab. Lepas tu ia akan bersenang selama-lamanya. Dan orang beriman yang salah, nah, walaupun dia ingat, walaupun orang hajar tengah mana sekalipun, dia tak boleh nak jawab. Jadi terlupa ingat. Malaikat mari tanya, "Marabbuka?" Nak kata Tuhan ke gapo? Jadi terlupa ingat. Bagi orang yang awak maksiat, berdakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau bagi orang kafir, dia tak boleh jawab terus dah. Tanya-tanya gitulah. Maknanya orang yang boleh jawab soal muka nakir dalam lubang kubur ni, maka dalam alam barzah dia akan senanglah buat selama-lamanya. Bagi orang kafir akan susah buat selama-lamanya sampai kepada kiamat Isyak. Orang panggil kata kubur ni raudatan min riyadil jannah, setengah daripada kebun-kebun syurga. Ada berkebun ni juga panggil kata bufarin minan nar, lubang pada lubang-lubang neraka. Maka di alam kubur, alam barzah tu, nah, ia nak jadi senang, ia nak digapa, terhati dak atas amalan kita atas permukaan bumi ni. Nah, amalan kita atas permukaan bumi ni. Nah, semuanya manusia kita semua ni nak kepada syurga. Nak kepada syurga, tak ambuh kepada neraka, takut kepada neraka. Nah, tapi kalau kita dakwa kata kita takut nak kepada syurga, kita mesti kita kena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segera buat amal-amal kebajikan, segera buat amal-amal kebaikan, kalau kita kata kita nak kepada syurga. Kalau kita dakwa kata kita ni takut kepada neraka, kita kena jangan turut hawa nafsu kita. Oleh kerana dengan hawa nafsu inilah mempensangkan manusia akan jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana syurga ni hujibatin nar bisyahwati. Di neraka ni dengan syahwat. Hujibatin nar bisyahwati, di dinding syurga, likung syurga likung neraka ni dengan benar-benar kena benar syahwat. Oleh kerana tu kalau kita dakwa kata kita takut kepada neraka, taksir pada neraka, jangan turut hawa nafsu kita. Jangan turut hawa nafsu jahat kita yang nak melewing daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dakwa kata kita ni nak pada syurga, kita taatlah segala buat taat, segala buat kebaikan, kita takut kepada neraka, buatlah atau tinggallah, jangan turut hawa nafsu kita. Kita yakin kata kita kena mati. Bila masa tak tahu tapi tetap kena mati. Maka kita ni tak akan, orang panggil kata, akan lenyap, hilang lazat-lazat dunia, kemewahan dunia. Cari mewah dunia hingga kapan? Tinggal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yakin kata dia kena mati, walaupun dia cari dunia, walaupun dia buat kerja dunia, tapi dia tak agama tak cacat. Agama tak cacat, ngaji tak tinggal, ibadat tak tinggal, agama dan sebagainya. Ini orang kenal kata diri dia nak mati. Tu. Dan yang tiga, kalau dia kenal diri kata dia dunia, gapo ke dunia, nescaya apa orang panggil musibah gapo yang kena pada dia, jadi ingin mudah sabar boleh mudah sabar. Ni dia kenal kata dunia, sampai dunia ni tempat ujian, tak ada senang. Dia perlu aku ujian coba gapo tu di atas permukaan bumi. Apa dia kenal kata dunia tempat ujian, maka dia boleh sabar. Ingin musibah kena atas dia, rasa ingat tak ada rasa gapo. Ini orang kenal dunia. Lala balah lima, kalau kita kenal balah lima ni, untuk nak tolong kita, dapat kita berjumpa dalam kubur Isyak ni dengan nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia nak besar sekali, kita duduk dalam kubur, kita nak rahmat Tuhan, nak keampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dengan kita yakin kata kita kena mati, kita kena duduk di alam barzah, maka marilah kita sama
sama-sama rebut, sama-sama kita buat kebaikan dan kebajikan. Nah, dan setengah daripadanya untuk kita nak dapat manusia bahagia atas permukaan bumi ni. Nah, bahagia lagi mana? Bahagia dalam taat kepada Allah Ta'ala. Tak jadi berat tubuh kita kata. Nah, dalam kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi rasa tak segan nak taat. Nah, apabila kita ada 4 perkara ni. Nah, orang kita ingin tubuh lah. Nah, tubuh kita tak jadi berat apa kita makan samurai. 4 perkara ni samurai untuk nak ingin tubuh kita daripada kita berat nak taat kepada Tuhan. Geliat, malas dan sebagainya tu. Dengan kita ada 4 perkara ni, insya-Allah kita akan rajin ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo 4 perkara tu? Sebagaimana ada sebut dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah, dia kata kena 4 tanda bahagia manusia. Nah, 4 tanda kebahagiaan manusia. Gapo? Jamu ni akan jadi bahagia, ingin tubuh untuk nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo? Yang pertama, ingat dosa-dosa yang lepas. Zikruz zunubi al-madiyah. Ingat dosa-dosa yang lepas. Apa? Ingat dosa yang lepas supaya kita ni dapat taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan balik bimbang takut kita buat dosa senyap. Tak ada ingat sikit habuk untuk nak kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ubat yang pertama untuk nak ingin kita buat ibadat iaitu ingat kesilapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Apabila kita ingat kata kita ada dosa, kita akan jadi boleh orang bertaubat. Orang bertaubat ni orang tak ulih alik, orang tak panggil, tak pergi klik gitu pada tempat maksiat dah. Nah, yang qati'u ala fa'liha mana apa ni? Putus daripada perbuatan. Dulu duk buat main judi, dulu duk main benda dadah, benda tak molek, berhenti tu orang panggil taubat. Sebab tu kita ni apabila kita nak taubat, kita berhenti daripada perkara tu, kita giwak benda-benda molek. Dulu tak semaya. Pahala ni kita berhenti dah, kita taubat dah, kita boleh semaya ibadat kepada Allah Ta'ala. Sampai saya kata, siapa-siapa ada 4 ubat ni, apa untuk nak ringin ibadat kita dengan Allah Ta'ala tak jadi berat, tak jadi segan. Pertamanya, kita kena ingat dosa-dosa yang lepas. Nah, satu ubat dia. Ubat yang kedua untuk nak ringin. Nah, dalam kitab tak ada kata ubat. Sama kata ubat. Nah, ubat yang kedua untuk nak ringin tubuh kita untuk ibadat iaitu terlupa nisyanul hasanatul madiyah, iaitu terlupa amalan-amalan kita buat lepas dah terlupa. Apa? Supaya tak sewi jadi orang panggil, kalau dia ingat dulu jadi batal pahala kita. Kalau dulu buat banyak mana, kerok banyak mana, lepas mari dah tak sadar ukik. Tak sadar bakit. Tak sadar ingat. Nah, dulu kuat banyak dah. Dan kita dah fikir ingat hak dulu tadi malah ibadat kita. Hak dulu tak ada apa perkara lagi. Lupa lagi. Terima dak lepas dah kita kata. Kita nak rem tu semula. Ingat hak baru ni. Ingat mana? Aku lah ni nak maya tahajud dah. Lepas ni duk maya tahajud 2 rakaat pendek-pendek. Nak maya 2 rakaat panjang-panjang pula. 2 surah, 3 surah nak lagi. Lah ni nak maya witir sekejap. Nak maya 3 rakaat dah witir. Kita kata. Orang tu nak ke depan semata. Nak niat azan ke depan mata. Sebab azan niat orang mukmin ni lebih baik daripada perbuatan. Nak maya witir 11 rakaat kita kata. Lepas dah ni nak maya 11. Tapi tak boleh buat. Boleh pahala witir free dah kita. Nah, sampai itu saya royak kata, siapa-siapa ada ubat pak utin ni, pak cuk ni, dia akan rajin ibadat. Saya nak ulang, yang pertama, dia ingat dosa-dosa yang lepas. Yang kedua, dia terlupa ibadat amalan boleh dia buat, dia terlupa buat. Dia tak pilih lah. Sebab kalau dia pilih tu, dia masih banyak. Sijik tu ku kira dah 2,000. Sijik ni ku kira dah 2,000. Kadang-kadang nak jadi naik sombong takabur. Kadang-kadang habis pahala ibadat kita dah buat mari dah. Sebab tu, waktu lupalah wa nisyanul hasanatil madiyah. Lupa ibadat amalan-amalan moleh kita buat lepas dah. 3. 2. Pia-pia makan ubat ni,
Nah, insya-Allah. Nah, cuk yang pertama saya nak ulang, ingat dosa-dosa yang lepas. Dan kita ingat dosa-dosa yang lepas, dia rasa nak buat ibadat dah tak? Nak berhenti dah tu. Nah, berhenti dah tak molek dulu, pada dulu tak semaya ataupun semaya. Tapi maya subuh tak biasa semaya yayung. Berhenti dah pada tak maya subuh tu semaya subuh. Ni menyebabkan kita ni orang bagi orang bertaubat. Tapi kita taubat-taubat subuh tak maya lagi, tak orang taubat. Taubat ni tubu tubu ilallah, kembali kita taubat, kembali jumpa dengan Allah Taala. Nah, kembali kepada perintah-perintah Allah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lupa hak molek-molek kita buat dah, terlupa. Nah, dia kalau ingat tu dia rasa malas nak buat banyak dah. Nah, tak sira buat khairat, aku habis banyak dah pergi buat umrah ke apa sebagainya. Dia pilih hak baik mereka. Malam kita beli cinta tak pakai kosong apa. Tu. Dan yang ketiga, ubat untuk nak ringin buat ibadat dengan Taala iaitu kita kena tengok orang atas pada kita. Nah, mana orang atas pada kita di segi agama. Orang jauh lebih pada kita, orang alim pada kita. Habaq agama kena tengok orang atas pada kita. Nah, kalau kita tengok orang bawah pada kita, kita malas apa situ. Tak apa dah, aku semaya dah jemaah. Aku semaya dah 5 waktu kau dah tak pergi sejik ya. Nah, ya tu dah tak pergi langsung. Ya tu tak ada semaya langsung. Orang duk bel duk panak lagi. Jadi duk nampak orang. Nah, kita kena tengok lemah kita, kita kena bak agama, kita tengok orang atas pada kita. Ya ni alim. Ya ni reti, bak agama. Ibadat dia kena, ibadat jomel, ibadat dia banyak. Kita kata, kita kena tengok di mana? Nah, Allah ya tu. Tu sesak aja. Allah 5 waktu siapa sejik semua. Siapa awal pada tu. Kita kena tengok sama tu. Jangan tengok bawah kita. Ya tu. Ngaji ponok banyak tahun ke. Hafiz lagi syahadah sejik tak pergi. Jangan tengok baik tu. Menyebabkan kita malas. Sampai saya orang atas ni kena bak agama. Kena tengok orang atas. Baru rajin ibadah. Duk tengok orang bawah pada kita. Malah ibadat semua. Sampai saya orang atas jadi ubat untuk rajin ibadat. Nah, dalam kita tak ada royak taubat lah. Kita terdawam tak ada sebut ubat pun. Tapi tak main royak taubat. Nah. Dan yang keempat, kena tengok kalau bab dunia, kena tengok orang bawah kita. Kita pakai ada mutu buruk-buruk, ya sikap menyebabkan kita boleh syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok orang atas pada kita jalan kaki, dia tengok dia mau pakai naik kapal tubel, kita naik mutu buruk, kereta buruk, dia tengok dia mau pakai Alphaya. Selama tu kita tak boleh syukur dengan Allah Taala. Selama tu malah kita ibadat. Selama tu kita dah kejar dunia, kejar tak boleh kali. Nah, kejar dunia hingga tinggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tu bab dunia kita tengok orang bawah pada kita. Bukan tak saya cari dunia, bukan tak saya kerja. Kerjalah muka kita nampak buat kita nak sarap anak bini sebagainya, tetap kerja. Tapi orang bagi kerja dia kasih pada dunia, nampak dunia doa, duk bubuk dunia doa, menyebabkan kita malah ibadah. Nah, dunia pun jangan banyak, main terosak banyak doa tu malah ibadat berat dah. Bukan fikir lan, bukan fikir juta nah. Main terosak, main king gapo malah dah, bukan kata malah ibadat dah, makan nasi pun malah. Nah, takkan benar dunia kita nak tengok orang bawah pada kita, barulah kita boleh syukur dengan Allah Taala, barulah kita rajin buat ibadat. Nah, pak cuk ni insya-Allah siapa-siapa dia boleh pak cuk ni insya-Allah ibadat kita rajin, insya-Allah dalam alam barzah kita akan senang buat selama-lama sebelum sampai di dalam syurga. Nah, gapo saya nak ulang? Nah, ada mau pakai chair lah. Nah, pertama saya nak ulang cepat-cepat. Yang pertama, ingat silap dosa lepas mari dah. Yang kedua, ibadah kita buat banyak mana, kita buat terlupa je kira mari banyak. Dan yang ketiga, bab agama, bab akhirat, kita tengok orang lebih pada kita. Nah, kita kalau dah sembahyang Jumaat je, demo tu sembahyang Jumaat lagi mai sunat, kena tengok orang lebih pada kita. Jangan tengok orang bawah pada kita. Dan bab dunia kita tengok orang bawah pada kita. Nah, kita boleh nak sikap buruk. Nah, demo ada lagi orang jalan kaki tak ada sikap.
Aku boleh jalan agak, ada lagi tak boleh jalan nak kereta tolak tu. Nak kena payung dengan kereta tolak. Jadi maknanya kita boleh syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tazkirah saya pada minggu ni malam ni saya dapat bermanfaat bersama dan penonton dapat dengar pun dapat manfaat juga. Apa yang comel, apa yang molek itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak comel, apa yang tak molek itulah kejahilan dan nafsu saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي